Tengah Syam pening, tinggal RM50 dalam poket. Tiba-tiba, kereta dia rosak tepi jalan. Kos baiki RM400. Waktu ni lah Syam menggelabah. Dia cek akaun bank, kosong. Punca ketujuh. Syam tiada simpanan kecemasan. Dia ingat musibah takkan kena kat dia. Akhirnya, dia terpaksa pinjam duit kawan. Malu, tebal muka. Syam fikir, tak apa, bulan depan aku buat overtime. Malang tak berbau. Bos panggil masuk bilik. Syam, company rugi. Bulan ni tak ada OT. Punca ke-8. Syam bergantung pada satu gaji. Bila satu-satunya paip duit tu tertutup sikit je, hidup dia terus kering kontang. Sekarang Syam faham. Masalah dia bukan gaji kecil. Masalah dia ialah gabungan 8 punca ni tadi. Korang jangan jadi macam Syam. Kalau korang nampak diri korang dalam cerita ni, mulakan perubahan hari ni. Untuk tips praktikal atasi 8 punca ni, pastikan korang follow, like dan share page Maeve Intel sekarang. Jom berubah.